Demografi pengundi air kuning adalah 56% Melayu, 21% Cina, 14% India, dan yang paling menarik 6.75% ataupun 7% orang asli. Untuk undi orang asli, BN selangkah ke depan oleh kerana mereka menguasai JAKOA, Jabatan Kemajuan Orang Asli, dan mempunyai pengaruh ahli parlimen BN di Tapah dan Cameron Highlands yang di sebelah. Dari segi kuasa dalam Dun Perak pada masa sekarang, PN ada 24 kerusi. PH dan BN keseluruhan mempunyai 34 kerusi, 27 kerusi bawah PH dan 7 kerusi bawah BN. Jadi kerusi air kuning ini bukan penentu kerajaan sama ada kerajaan akan berubah, tapi ia boleh menjadi petunjuk pengundi